Bagi seorang penyimpan emas, kita tidak jual emas sebab harganya naik. Dan kita menabung emas bukanlah sebab harga emas sentiasa naik. Kita menabung emas ini untuk dijadikan sebagai pelindung kekayaan. Kita jual emas ini bila berlakunya 3 keadaan ini sahaja. Yang pertama, jual emas untuk dapatkan duit. Kita terdesak nak pakai duit. Jadi, emas adalah satu-satunya duit yang kita ada untuk teruskan kehidupan. Emas adalah benteng terakhir kekayaan kita. Duit lain dah habis, terutamanya bila kita ditimpa musibah, dibuang kerja dan sebagainya. Waktu inilah kita jual emas untuk dapatkan duit. Kedua, tukarkan emas menjadi barang, iaitu pada situasi yang ekstrim. Bila berlakunya situasi ekstrim, contohnya banjir yang besar di negeri Kelantan pada tahun 2014. RM2 tidak laku pada waktu itu bagi penduduk yang duduk di rantau panjang Kelantan. Kalau nak dapatkan barang makanan di Thailand, mereka yang ada emas perlu tukarkan emas ini kepada barang keperluan. Ketiga, upgrade harta daripada emas. Emas tidak ada sumber pendapatan, tapi ramai yang menabung emas sampai boleh jadikan sebagai deposit untuk beli rumah. 100 gram emas harganya sekitar hampir RM50,000. Hasil menabung emas boleh upgrade kepada hartanah yang mana kita boleh jana passive income. Jadi tuan-puan dah jelas. Bagi tuan-puan yang nak mulakan simpanan emas di Public Gold, boleh terus rujuk pin video tutorial di profil. InsyaAllah saya bantu sebaiknya.